Hai semua dan selamat datang ke penerangan hari ini. Sejujurnya, saya sangat teruja untuk kongsikan topik ni dengan anda kerana kita akan sama-sama menelusuri satu anjakan paradigmatologi yang sering dibincangkan dalam sumber bahan kita. Kita akan meneliti satu kerangka pemikiran yang menilai semula tradisi Islam dari sudut pandang yang berbeza, satu pendekatan yang meletakkan Al-Quran secara mutlak di tengah-tengah pemahaman. Okey, jom kita mulakan. Kalau kita lihat kerangka pemikiran ni, ia sebenarnya membawa kita melalui satu proses yang diolah langkah demi langkah. Ia bermula dari pandangan tradisional masa kini, kemudian melalui siri persoalan analitikal yang mendalam, sehinggalah ia membawa kepada satu pemahaman baharu yang 100% berpusatkan teks utama. Ia satu aliran pemikiran yang sangat-sangat terstruktur. Sebelum kita pergi lebih jauh, cuba fikirkan soalan provokatif ni sejenak. Secara logiknya, bolehkah sebuah buku panduan yang didakwa dah pun lengkap sepenuhnya tiba-tiba memerlukan sebuah buku tambahan? Macam pelik kan? Ini adalah ketegangan logik utama yang diketengahkan oleh bahan sumber kita hari ini dan ia akan jadi kunci kepada keseluruhan perbincangan kita. Jadi, untuk penerangan kita hari ini, kita ada laluan yang cukup jelas. Kita akan mula dengan nombor 1, garis dasar tradisional, kemudian tengok dakwaan kelengkapan teks asal, diikuti dengan jurang sejarah. Lepas tu kita buat penilaian semula logik dan akhir sekali macam mana aplikasi harian praktikalnya. Bahagian pertama, garis dasar tradisional di mana kita nak faham dulu apa itu pandangan pihak berkuasa setara. Untuk faham anjakan yang dibawa sumber kita kena tahu dulu apa asas yang dipegang oleh arus perdana dunia Islam hari ini. Sumber kita panggil ni sebagai pandangan pihak berkuasa setara. Secara praktikal, ini bermaksud hadis iaitu catatan kata-kata dan perbuatan Nabi dianggap setaraf dengan Al-Quran dari segi otoriti undang-undang agama. Malah pendekatan tradisional percaya yang tanpa rujukan hadis, agama dimustahil untuk diamalkan secara menyeluruh. Di sinilah keadaan jadi makin menarik. Bahagian kedua, dakwaan kelengkapan. Apa sebenarnya yang teks utama ni, iaitu Al-Quran, cakap tentang dirinya sendiri? Sumber kita sangat menekankan kenyataan langsung ini. Al-Quran secara spesifik sebut, tiada apa-apa pun yang kami tinggalkan dalam kitab ini. Ayat ini dan juga ayat-ayat lain seperti ayat 89 dalam surah 16 berulang kali tegaskan yang teks ni dah pun lengkap, terperinci dan dijelaskan sepenuhnya. Ia tidak kata ia lengkap jika dibaca bersama sumber lain tau. Ia dengan jelas mendakwa ia dah cukup lengkap dengan sendirinya. Ia bawa kita kembali kepada dilema logik tadi. Cuba bayangkan anda beli perabot. Dekat luar kotak tu tertulis besar-besar, manual pemasangan lengkap, tiada apa yang tertinggal. Tapi bila nak pasang, anda diberitahu kena cari satu manual lain untuk pastikan pemasangan tu betul-betul sempurna. Mesti anda tertanya-tanya, kalau manual pertama dah lengkap, untuk apa manual kedua yang sama tahap pentingnya wujud? Itulah intipati persoalan kerangka berpusatkan Al-Quran ni. Seterusnya, kita beralih ke bahagian ketiga, jurang sejarah. Mari kita teliti garis masa pemindahan teks ini. Fakta sejarah yang diketengahkan oleh sumber kita agak membuka mata. Al-Quran ditulis dan dihafal serentak sewaktu Nabi masih hidup antara tahun 610 hingga 632 Masihi. Sebaliknya, penceritaan hadis mempunyai jurang lisan yang amat ketara, melebihi 150 hingga 200 tahun. Usaha kompilasi bersistematik hanya bermula ratusan tahun kemudian, ketika semua saksi asal sudah pun tiada. Ini satu tempoh masa yang sangat panjang bagi pemindahan lisan. Dan untuk beri anda gambaran betapa kritikalnya isu sejarah ini, 1.2%. Ya, menurut sumber sejarah, sarjana hadis yang terkenal iaitu Bukhari meneliti lebih kurang 600,000 hadis, tapi beliau dilaporkan cuma menerima sekitar 1.2% daripadanya. Lebih 98% bakinya ditolak. Ini menedahkan skala pemalsuan sejarah yang luar biasa besar pada zaman itu. Jadi sumber kita menimbulkan soalan, adakah metodologi manusia yang bergantung kepada rantaian ingatan lisan selepas 2 abad ini benar-benar maksum? Bila kita buat perbandingan yang digariskan ini, perbezaannya memang macam langit dan bumi. Al-Quran ditulis serta-merta, dipindahkan secara massa atau beramai-ramai, disepakati tanpa perselisihan dan disandarkan dengan janji pemeliharaan ilahi. Di sudut yang lain, penyampaian hadis adalah lisan selama berabad, diperturunkan melalui rantaian orang perseorangan, penuh perbezaan pendapat dan ia semata-mata adalah proses penyusunan oleh manusia. Oleh sebab itu, menyamakan kedudukan kedua-dua sumber ini dilihat secara logiknya tidak seimbang.
Jadi, macam mana kerangka ini merungkai masalah tadi? Bahagian keempat, penilaian semula logik, di mana kita meneliti kaedah penyaringan sumber sekunder. Proses yang disyorkan oleh sumber dipanggil langkah undur. Ia proses dua langkah yang sangat ringkas. Peringkat pertama adalah saringan atau al-muhaimin. Konsepnya, tolak terus mana-mana sumber sekunder yang bercanggah dengan prinsip Al-Quran. Peringkat kedua pula ialah keutamaan atau al-furqan. Sumber luar yang melepasi saringan tadi itu diterima, tapi hanya sekadar panduan atau konteks sejarah. Ia langsung tidak diangkat sebagai undang-undang ilahi yang mutlak. Perkara paling menarik mengenai pendekatan ini ialah ia seakan-akan meruntuhkan sistem autoriti berbilang sumber yang berselirat. Hierarki ini menjadikannya sangat kemas. Tahap 1, Al-Quran sebagai satu-satunya undang-undang. Tahap 2, segala sumber sekunder cuma bertindak sebagai konteks. Dan tahap 3, konsensus atau persetujuan ulama diklasifikasikan sebagai pendapat manusia sahaja. Semuanya berada di tempat yang sepatutnya. Bahan penerangan kita juga membawa hujah penafian mutlak melalui ayat ini. Al-Quran 145 ayat 6 secara langsung menyebut, maka dengan perkataan manakah lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka hendak beriman. Menariknya, dalam bahasa Arab, perkataan asal yang digunakan untuk perkataan di sini adalah secara literalnya hadis. Ini digariskan sebagai soalan retorik yang amat kuat dari teks asal itu sendiri, mempersoalkan kenapa manusia masih memerlukan sebarang buku tambahan. Okey, kita dah masuk ke bahagian terakhir, iaitu aplikasi harian praktikal. Teori bunyinya hebat, tapi sejauh manakah ia mengubah cara hidup penganutnya setiap hari? Perbandingan cara berfikir di sini adalah anjakan terbesarnya. Cara tradisional sering melihat ketiadaan perincian dalam Al-Quran sebagai masalah yang wajib diisi oleh hadis, seolah-olah ia berfokus pada ketepatan pergerakan fizikal semata-mata. Namun dalam kerangka berpusatkan Al-Quran, kesenyapan teks pada butiran-butiran kecil bukanlah satu kecuaian. Ia adalah hukum minimalis yang disengajakan sebagai rahmat, membolehkan kebebasan mengikut peredaran budaya dan zaman. Fokus utama diletakkan pada asasnya, iaitu keadilan dan etika. Sumber kita juga mengetengahkan kepentingan menganalisis bahasa Arab menggunakan konsep tashrif, iaitu kembali meneliti makna akar kata asal. Bila ini dilakukan, maksud ritual seharian jadi lebih mendalam. Solat bukan sekadar pergerakan badan rutin, tapi ia membentuk hubungan dan komitmen berterusan pada sistem kebaikan. Zakat tak lagi tersekat sebagai pengiraan cukai 2.5%, ia menjurus kepada penyucian diri dengan menyalurkan lebihan kemampuan secara adil. Haj pula melangkaui sebuah perjalanan pelancongan rohani, sebaliknya dilihat sebagai Kongres Perdebatan Besar Tahunan untuk masyarakat sejagat. Tafsirannya sangat meluas. Pada akhirnya, dalam kerangka ini, amalan kehidupan beralih daripada obsesi berasaskan ketakutan pada ritual yang tidak menempati spesifikasi kecil kepada penghayatan etika kemanusiaan utama, membela keadilan walaupun terpaksa menentang diri sendiri, menyantuni golongan lemah, menjaga batasan kesopanan yang adil bagi setiap jantina dan paling penting sekali, menggunakan pemikiran yang tajam serta rasional. Watak dan akhlak menjadi lebih tinggi darjatnya berbanding sekadar menuruti prosedur secara membuta tuli. Sebagai penutup, saya kongsikan satu persoalan akhir yang dibawa oleh sumber kita untuk direnungkan bersama. Setelah menimbang segala faktor teks, fakta sejarah zaman berzaman serta hujahan logik yang kita teliti tadi, jika Tuhan telah menyatakan secara muktamad bahawa kitabnya sudah lengkap, mengapa manusia masih terus-menerus mencari sumber luaran yang kononnya berfungsi sebagai pelengkap? Sesuatu yang sangat mencabar minda untuk kita fikirkan, kan? Terima kasih kerana sama-sama meluangkan masa dan mengikut penerangan ini sehingga tamat. Terus kekal ingin tahu dan sampai jumpa lagi.